Bagaimanakah kaedah penentuan cerapan hilal Zulhijjah dilakukan di negara kita? Pertama, kita melihat apa yang telah diputuskan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja pada 3 Februari 1994 telah menetapkan kaedah penentuan cerapan hilal Aidil-Adha juga seperti mana Aidilfitri melalui cerapan hilal melalui ru'yah dan hisab. Daripada cerapan hilal pada lokasi rasmi sebanyak 29 tempat yang dicerap di seluruh negara melalui mufti sahibus samaha di negeri masing-masing yang kemudian dibawakan secara pengumuman rasmi setelah mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong Majlis Raja-Raja. Dalam kaedah disebutkan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Penentuan hakim ataupun pemerintah akan mengangkat khilaf. Cerapan hilal ini seperti mana cerapan Aidilfitri yang dicerap pada 29 Zulqa'dah untuk memberikan panduan bilakah jatuhnya 1 Zulhijjah dan bilakah penentuan pada masa Hari Raya Aidil-Adha. Mudah-mudahan kita akan dapat mengisi waktu ini dengan keberkatan dan juga doa yang berpanjangan.